tak apa, tak apa. Kita buat baru. Sekejap lagi kita main lagi sekali dengan sketch tu. Kali ni saya nak ambil gambar daripada daripada ni gambar ni alright, gambar ni kita save. Okay, Gemini. So kita gunakan daripada sini, kita sisipkan gambar tersebut ya. Okay, kita gunakan function create image. Itu antara dia punya ni. Kita prepare gambar ini, kemudian warnakan. Sebenarnya pendekatan yang saya gunakan ini, anda juga boleh berbuat demikian dengan ChatGPT pun juga boleh ya. Kadang-kadang anda nak melihat apa kesan dia macam anda nak, yalah, macam contoh anda nak tengok apa dia punya output dia, arahan yang sama keluar daripada Gemini, ChatGPT ya, dan juga Grok. Boleh je tengok. Okey, dah color, dah siap dah color dia. There you go. Yes.